Tuan-puan nak mula simpan emas, pastikan dapat kad emas fizikal berbanding tuan-puan simpan dalam emas digital. Nak tahu kenapa? Pastikan tengok video ini sampai habis. Like dan save juga untuk rujukan pada masa akan datang. Antara perkara asas tentang simpanan emas ialah emas ini adalah barang ribawi, iaitu kita simpan emas, so wajibnya kita kena dapat emas fizikal dia. So tuan-puan, pastikan tuan-puan nak simpan emas, pastikan boleh dapat emas fizikal dia. Lagi mudah, tuan-puan simpan saja dekat Public Gold. Public Gold antara syarikat emas yang ada kilang emas yang tersendiri, boleh bagi kita seberapa banyak emas fizikal yang kita dah simpan dalam akaun emas kita. Dan antara perbezaan kalau kita simpan dalam emas fizikal ni ialah aura dia ataupun sentimental value. Bila kita pegang sendiri simpanan emas kita tu, kita akan rasa lebih semangat dan motivasi untuk tambah lagi simpanan emas kita. Berbanding kalau kita simpan dalam emas dalam bentuk digital sahaja, hanya simpan nombor sahaja, berkemungkinan kita akan tersalah anggap bahawa simpanan digital tersebut sama seperti saham. Bila harga emas naik dan turun, kita akan rasa gelisah. Sebab kita ingatkan simpanan emas ni sama dengan saham sebab hanya boleh dapat nombor sahaja, tak ada emas fizikal. So tuan-puan, sebaik-baik emas adalah emas fizikal. Ada apa-apa berlaku kepada syarikat emas ataupun kepada akaun emas, tak perlu risau sebab emas itu sudah berada dalam tangan kita. So tuan-puan, pastikan tuan-puan mula simpan emas hari ini dan dapatkan emas fizikal. Macam mana nak mula tu? Senang sahaja, klik saja link dekat profil saya untuk daftar akaun secara percuma dan berterus mulakan simpan emas hari ini dengan serendah RM100 sahaja, dan tuan-puan boleh dapat emas fizikal seberapa banyak yang tuan-puan nakkan ikut kepada bajet tuan-puan. Atau tuan-puan ada persoalan nak tanya, boleh kontak saya dekat nombor ini untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun dengan lagi mudah. Saya kata macam biasalah, senangnya nak simpan emas.